Bab rezeki ni kita jangan pertikaikan. Kalau kata rezeki tu kalau Allah tak bagi, tak ada lah rezeki tu. Ada yang mobile detailing ni daripada Penang, dia buat iklan melalui muka buku ni sampai ke Kampar tu, dia buat iklan untuk promote dia punya servis. Biarlah dia promote. Kalau kata rezeki dia ada lah. Walaupun kita duduk area Kampar, kita tak boleh pertikaikan. Sebab rezeki ni sangat meluas, ibarat seperti di tengah-tengah lautan yang tak ada tanda aras di mana berakhirnya laut itu. Macam mana yang korang tengok aku pergi sana sini, kadang-kadang sampai aku buat video marketing dekat area Ipoh ni di Tambun sendiri. Aku buat promo. Andalah kata benda tu FYP video yang aku buat, itu tak apalah, itu rezeki dia. Dengan izin Allah SWT, dia yang akan memberi rezeki, tetapi dalam cara bentuk yang berbelainan. Hidup ni kena fikiran positif, jangan ada rasa dengki, jangan rasa ada ketidakpuashatian. Selagi orang tak ganggu hidup kita, selagi orang tak kecam kita, selagi tak orang condemn kita melalui media sosial, jangan kita merasa buruk sangka dengan sesama manusia. Mungkin ada orang yang prasangka buruk terhadap aku, dan ada juga personal coaching yang aku buat tanpa bayaran. Kerana bila aku menganggap kalau aku berkongsi rezeki dengan orang sekalipun, belum tentu orang tu boleh buat apa yang aku boleh buat. Mungkin dia tak boleh buat, mungkin dia ada kelebihan yang mana aku tak ada pada aku. So kesihatan positif. Dan hari ini adalah coaching yang ke-27 secara personal. Jadi tak ada masalah isu-isu yang sebegini. Jadi cubalah kita sama-sama kita muhasabah diri dalam niaga ni. Jangan kita rasa berfikiran negatif selalu. Sebab kita nak maju jaya ni, kita kena ada sifat bersangka baik dengan sesama kita, insya-Allah.